Oh, tengok guys tu. Apa nama tu? Jalan apa nama? Macam pelantar tu. Bergerak tu. Bot tolak tarik kan. Tinggi tu. First time tengok dia orang bawa macam mana. Pelantar tu. Dia orang bawa ke untuk di ni. Dokyat tu. Dokyat Sapora tu. Oh, Rasmi rod baru. Tahu ikan apa? Oh. Okey, yang penting ikan bersisik. Alhamdulillah. Seekor lagi. Tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So, apa khabar semua YouTuber DJ Fish Hunter? Alhamdulillah. So, dah lama tak bersiaran untuk trip kali ni. Untuk sekian kalinya, hampir 2 bulan juga kita tak berjumpa. So, hari ni ada satu misi. Kita ada bawa angler kita daripada Melaka, Abang Din. Kita perkenalkan Abang Din daripada Melaka ni, jauh datang hari ni. So kita target hari ni pun untuk cari ikan bottom lah. Tengok macam mana untuk rezeki hari ni. So untuk mana-mana hari ni kita punya air level pasang surut pun air pasang 2.6 meter. Maksimum pasang 2.6 meter. So dia air pasang pada pukul 9.30 tadi lah. 9.30 pagi. So sekarang dah jam pukul 2 petang. Pukul 2 petang. So daripada pagi tadi kita mencari dan menduga hasil di area Sungai Dinding. So terserah spot Sungai Dinding ni. So kita carilah spot-spot untuk yang biasa kita pergi untuk kali ni. So untuk hari ni alhamdulillah dimurahkan rezeki kami untuk hari ni. Semoga ada hasil lah untuk dibawa pulang. Bandin bawa pulang. Kita cuba cari lagi. So air hari ni pun air besar. So sekarang pun air dah separuh pasang. So maksimum pada pukul 5 petang saja. Air maksimum pukul 5 petang pasang. So ada lagi dalam 3 jam lagi. 2, 3, 4, 5. Lebih kurang 3 jam lagi air pasang. So tengoklah macam mana rezeki hari ni. So doakan kami untuk murah rezeki. Ada rezeki hari ni alhamdulillah ada. Kita masih lagi mencari lagi lah hasil-hasil yang terbaik. So okay guys, terima kasih yang mana baru jumpa channel DJ Fish Hunter. Minta support. Jangan lupa like, share and subscribe my video channel. Okay, stay tune. Jumpa dan tengok video-video yang seterusnya. Okay. Bang. Fish on. Oh, dah sai. Ambil ni. Sauk. Tangguk tu. Tak apa, saya rakam dulu. Hantar bang hasil. Makan memang dalamnya. Saya jenah hak sedapnya. Oh, tu dia.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, hasil pertama. Tengok bang. Kat sikit, tengok. Oh, saiz sedap. Oi. Alhamdulillah. Terbaik. Oh, Allah. Macam ni, bulat ni. Kapal terbang. Terbang. Mana? Ada. Okey. Dapat lesen. Gelama. Okey. Alhamdulillah. Waduh. Ui, 9. 9 main ni. Oh, jap. Alhamdulillah, 9 bang. Rezeki ya bang, rezeki. Dah belah dah. Bukan. Alhamdulillah. Semangatlah sikit tengok. Ada. Hui, dia tahan saiz. Main ni. Udang ni kan? Udang mati kan? Nampak. Udang mati tadi. Bukan udang hidup. Habis semangat. Oh, ada bang. Ada. Keluarkan dulu. Tengok bang. Oh. Alhamdulillah, rezeki hari ni. Betina tu. Oh. Betina. Jantan betina. Lah. Strike. Main tengok. Ada. Waduh. Oh, tanda. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Terbaik bang. Rezeki hari ni. Tanda. Alhamdulillah. Asyik dia je nak. On. Tanda. Oh, alhamdulillah. Ekor lagi. Alhamdulillah. Terbaik. Oh, syukran. Jangan. Alhamdulillah. Dah boleh sini dah. Makan dalam perut ni. Sedap. Alhamdulillah guys. So, seekor lagi. Tanda. Oh, lama tak dapat. Terbaik. Tunjuk hasil hari ni. Oh, sedap ni. Okey. Oh, tengok guys tu. Apa nama tu? Jalan apa nama? Macam pelantar tu. Bergerak tu. Bot tolak tarik kan. Tinggi tu. First time tengok dia orang bawa macam mana. Pelantar tu. Dia orang bawa ke untuk di ni. Doyak yang Sapora tu. Macam mana? Tengok tu. Dia jalan macam mana. First time tengok berapa biji kapal buat tarik tu. Okay guys. Oh, rasmi rod baru. Tahu ikan apa? Oh. Okey, yang penting ikan bersisik. Alhamdulillah. Seekor lagi. Tanda. Alhamdulillah. Rasmi lah rod baru. Rod baru dah rasmi. Ikan sisik. Itu ikan sisik. Kalau kena belukang,
Makan senyap je. Alhamdulillah. Angkat pelan-pelan. Boleh. Dia telan. Ha? Dia telan. Oh, alhamdulillah. Seekor lagi. Bapak hilang ah. Weh, ini besar. Weh, ini kat sekilo ni. Saiz ni. Tahniah bang. Senyap ni makannya. Gede-gede. Ini macam tak ada. Oh, tengok bang. Ha. Ini laki dia kat atas diri dia. Oh, rezeki abang hari ni makan. Asam pedas. Sembilan hari ni. Tahniah. Minyak mula bang. Baru nak pindah. Pindah sikit depan sikit. Banyak lagi tapak depan ni, banyak tapak. Oh. Tahniah bang. Minyak dia baik. Tekong tak dapat ni. Itulah cakap tadi. Dia ada makan ni, nampak dia nyut-nyut. Dia janjut. Macam jut main. Lelok eh. Kasar bang. Ha. Alhamdulillah. Oh dia. Oh dah, tengok lagi sikit. Oh. Alhamdulillah. Rezeki. Lebih ni. Oh, dia. Panjang dia pun dah lebih sekaki lah. Yalah. Rezeki tok. Dan. On. Oh, lagi duduk ni biru. Oh. Cakap apa? Oh, tak ada. Sabar. Pegang. Tekan tadi. Ada main tu. Tegak. Kasar. Alhamdulillah kasar. Bobot je. Ha. Alhamdulillah. Terbaik. Jenah. Alhamdulillah. Bobot je. Bobot. Dia macam bobot. Alhamdulillah. Sekejap ya. Sekejap guys. Okay guys, ni dah tadi. Oh, alhamdulillah rezeki hari ni. Mana ni tadi? Raya. Melengkung ni. Dia tarik terus. Oh, alhamdulillah ha. Jenah. Rezeki hari ni jenah. Memang tak lepas dah. Sedap. Okey, cuba lagi. InsyaAllah ada lagi ni. Ada bunyi dia. Makan. Pusing je. Nampak ke kan? Masih lagi menunggu. Abang batang ni. Nampak. Sangkut tu kau. Kau ingat dia nak sangkut dia tu. Dia buat pusing ni.
Fish on. Oh. Main. Layan tu. Ambil ni, sau. Besar. Pertama kali dapat yang besar ni hari ni. Tarik dah. Tarik. Okey, pusing. Turun. Ui, lagi besar. Manyung lagi. Alhamdulillah. Rezeki. Besar. Nah. Tak apa. Ha. Sedap tu. Udang banyak-banyak. Besar. Ikan. Dah sai. Ada sai. Layan oi. Ada apa ni? Mayung. Tak ada. Ada mayung ha. Dah apa? Dapat. Tadi abang Mayung. Ui, sai tu. Mayung. Sai mayung. Ya. Abang ni. Okay guys, so alhamdulillah. So setakat itu saja kita punya rezeki hari ni. Jam pun dah hampir pukul 6. Lepas itu terus kita punya hasil pun alhamdulillah ada juga untuk rezeki abang kita daripada ni Melaka nak bawa pulang. So hari ni pun cuaca cantik alhamdulillah. Tak ada apa-apa hujan ke apa, cuma air agak besar hari ni lah. So alhamdulillah. So kita punya ni lah, kita punya angler kita. Nampak bang? Tu dia. Abang kita daripada Melaka. Terima kasih bang Mandin. Ya, sama-sama. Booking trip untuk hari ni. So aku tunjukkan hasil hari ni. Sepanjang mancing daripada pagi sampai petang. Tunjukkan hasil untuk hari ni. Okay guys, stay tune. Okay, so ni dia kita punya hasil keseluruhan untuk trip hari ni. Alhamdulillah. So ada lagi seekor lagi. Yang hidup lagi. Tu last. Ini kita punya hasil semua. Ada jerhak, ada 2 ekor. Mayung ada 3. Ni ada 2. Mana ada? 2, tu 1 lagi. Dapat. So ini lagilah. So ni dia kita punya hasil keseluruhan untuk hari ni. Alhamdulillah rezeki hari ni boleh tahan lah. Okay guys, so ni dia hasil. Okay, alhamdulillah. So setakat itu saja untuk kita punya video kali ni. So terima kasih semua angler, supporter, yang baru subscribe pun terima kasih banyak-banyak. So kita InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi untuk trip di masa akan datang. Okay, so setakat itu saja. Alhamdulillah selamat pergi dan balik. So kita nak kemas-kemas barang, kita balik ke ni lah, ke JT. Okay, jangan lupa seperti biasa like, share and subscribe my video channel. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.